Ini adalah salah satu daripada projek Renovia Construction yang telah pun kita siapkan 2 unit rumah semi-D Taman Budiman. Okey, rumah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia berkeluasan 3,600 square feet. Alright. So, tuan-tuan, rumah ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia punya porch saja pun dia ada 22 kaki. Okey, boleh masuk 2 biji kereta selesa. Alright. Dan kita nak masuk dalam rumah dia, kita nak tengok finishing Renovia Construction macam mana. Jom. Pintu kita guna pintu Makador 2 daun yang saiz dia sama. Ruang tamu ni lebih kurang keluasan dia ada lebih kurang 20 kali 18. Alright, agak luas dan selesa. Kalau tetamu mai ke apa-apa, dia pun boleh duduk dekat sini dengan selesa. Alright, dan yang paling penting, dekat bawah ni ada store. Di sini menempatkan satu bilik yang kecil tapi sangat kondusif sebab ada bilik air sekali. So bilik air dia kita buat 6x4. Okey, selesa. Okey, standard size. Ruangan dapur bersaiz 9x8. Alright, so dapur ni tuan-tuan kalau kata nak masak cukup privacy. Alright, tetamu pun tak tahu apa kita buat dalam ni. Alright, boleh masak dengan selesa tanpa rasa insecure. Toilet kita sediakan untuk tetamu. Alright, memandangkan rumah ni toilet kebanyakannya semua dalam bilik. Alright, satu toilet khas dibina di bawah tepi tangga ni untuk tetamu. So, tak ada lah macam tetamu nak kena masuk bilik kita. So, kita naik tangga ni untuk ke tingkat atas. So, di tingkat atas ni, dekat sini adalah satu dedicated area untuk laundry, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Right? Di ruangan laundry ni kita buat siap-siap lah kepala paip, alright. So drainage untuk washing machine tu, dan juga 2 unit plug untuk kegunaan washing machine dan juga dryer, alright. So satu ruang yang selesa untuk laundry saja, tak kacau siapa-siapa, right. Laundry di tingkat atas memang agak rare lah kan. So sini adalah ruang keluarga di tingkat atas, tuan-tuan dan puan-puan. So kita letak dekat sini. Mungkin kalau kata owner baru dia nak duduk rumah ni, boleh buat satu macam panel bahagian nak letak TV. Okey, cantik. Okey, ini adalah bilik air yang dikongsi dengan bilik yang ini. Alright. Bilik ini adalah bilik bujang. Alright. So saiz dia lebih kurang dalam 8x10. Alright. Cukup selesa untuk menempatkan satu katil single dan juga equipment seperti wardrobe dan juga meja study. Toilet kongsi. So ini adalah bilik 20x12, right? Bilik kelamin ataupun bilik bujang pun boleh, right? Boleh menempatkan satu katil queen dengan selesa dekat sini, right? Ada lagi ruang untuk nak solat dan juga letak mungkin meja study dan juga almari. So kita nak tunjuk master bedroom, right? Saiz 14x12, lengkap dengan bilik air personal dan juga ruangan untuk ke balcony, right? So balcony dan juga tingkap ni kita buat 3 daun, right? Untuk ventilation yang cukup, right? Dalam masa yang sama memberikan rasa segar, right? Memandangkan dekat sini ini ada macam alam fauna, right? So di kawasan ni adalah antara kawasan yang cukup best kalau kata kita duduk healing, pot healing lah kata. So bilik air ni adalah bilik air yang cukup selesa, alright. 7x5 menempatkan sinki, toilet bowl dan juga shower. So bila kita duduk di ruangan keluarga ni, bila ada satu sliding door, rasa macam kadang-kadang nak keluar ambil angin, alright. Boleh ambil angin kat kawasan ni. Ruang yang ada kita manfaatkan. So kita buat satu store dekat bawah ni. Bye.
Kalau nak main naik-naik tangga, alright, tak perlu nak pergi sampai taman. Cukup sekadar naik tangga di tepi rumah saja, alright. Boleh membakar kalori lebih kurang 1000 kilokalori sehari. Kalau kata owner baru dia nak buat, kata bagi cantik laman ni kan, boleh buat beberapa cara. Salah satunya boleh pakai rumput kapet, alright, buat landscape sikit, ataupun korek buat kolam. Lagi simple. Kolam tang ni boleh buat barbecue set tang tepi ni. Family beramai-ramai kat sini pun seronok. Selalunya tuan-tuan, kalau renovation ataupun mana-mana rumah lah yang dah siap dah, bahagian ni kita panggil apron lah. Bahagian ni mereka buat simen biasa saja. Tapi Reno Mega Construction bubuh jubin. Nanti time-time raya ke apa ke, tuan-tuan senang nak basuh. Kalau dia berkerak, boleh berui. Kalau simen tak boleh berui. Dari segi finishing, untuk tiles memang top notch. Sebab apa? So bila kita pegang ni, smooth, kita rasa level jubin tu. Reno Mega Construction menitik beratkan kualiti dan ketelitian, right? So sampai dekat sini ni pun kita buat bagi smooth, right? Tak ada lah macam setengah orang dia tinggal benda ni kelebih, right? Satu lagi kita pakai tile strip yang kita bubuh dekat sini, right? Supaya kawasan percantuman jubin tu tak nampak edgy. Even sampai ke tangga sekalipun, kita pentingkan kekemasan dan kualiti. So saya nak tunjuk dekat tuan-tuan. Tangga yang Reno Mega buat, right? Kita akan pastikan dekat bahagian edge ni kita bagi jadi tumpul, right? So kita asas yang cantik supaya dia nampak smooth, right? Taklah nampak macam tajam begitu kan. Kemas. Kepada tuan-tuan yang tengah cari kontraktor yang boleh renovate rumah, alright, nak extend bilik ataupun nak buat renovation dapur dan sebagainya, ataupun nak bina rumah dekat atas tanah sendiri, right, boleh contact Reno Mega Construction. Link ada dekat bio, right?